Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 2 akan menerangkan mengenai penerokaan dan pencerobohan tanah kerajaan iaitu berkenaan isu semasa, cabaran dan penyelesaiannya. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Ain Syuhada, Nur Azrina, Nur Azman Nadirah, saya sendiri Nur Ainur Awatif, Muhammad Abdul Hakim dan Muhammad Amirul Farid. Terdapat 6 agenda yang akan kita bincangkan dalam penerangan ini. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, objektif kajian. Seterusnya, kajian literatur, metodologi kajian, cabaran dan penyelesaian, dan akhir sekali adalah kesimpulan. Okey, jom kita lihat penerangan mengenai isu penerokaan dan pencerobohan tanah kerajaan di Malaysia. Isu penerokaan dan pencerobohan tanah kerajaan semakin menjadi perhatian di Malaysia kerana ianya memberi kesan yang besar terhadap perancangan pembangunan, keselamatan tanah serta kelestarian alam sekitar. Pencerobohan ini biasanya berlaku apabila tanah kerajaan digunakan tanpa kebenaran untuk tujuan pertanian, kediaman atau perniagaan kecil. Menurut laporan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian 2022, masalah ini berpunca daripada pertambahan penduduk, tekanan ekonomi, kelemahan penguatkuasaan undang-undang serta kekurangan pemantauan di kawasan tanah kerajaan. Faktor urbanisasi dan ketidakjelasan status hak milik tanah juga menyumbang kepada peningkatan kes pencerobohan. Walaupun kerajaan telah melaksanakan langkah seperti pemetaan digital dan pengukuhan undang-undang, isu ini masih berlarutan. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti faktor sebenar pencerobohan, menilai kesan sosial, ekonomi dan alam sekitar serta mencadangkan strategi pengurusan tanah yang lebih berkesan. Isu pencerobohan tanah kerajaan di Malaysia kini bukan sekadar pelanggaran undang-undang, malah ia merupakan krisis pengurusan sumber yang serius. Dan kajian ini dijalankan untuk merangka strategi penyelesaian yang selaras dengan rancangan Malaysia ke-12 dan agenda kelestarian negara. Yang objektif 1 dan 2 adalah punca dan impak. Pertama, kajian ini mengenal pasti faktor utama pencerobohan, iaitu merangkumi kelemahan pengawasan pentadbiran, desakan kemiskinan serta pertumbuhan bandar yang tidak terkawal. Namun, kesannya jauh lebih mendalam. Melalui impact flow model, kita dapat melihat bagaimana pencerobohan ini mencetuskan konflik sosial, kerugian ekonomi akibat projek infrastruktur yang tergendala serta kerosakan alam sekitar yang kritikal seperti hakisan tanah dan kehilangan biodiversiti, terutamanya di kawasan pesat. Objektif ketiga adalah solusi dan strategi. Bagi menangani isu ini secara tuntas, objektif ketiga kajian mencadangkan reformasi pengurusan tanah dan kita perlu beralih kepada pemantauan berteknologi tinggi menggunakan sistem maklumat geografi iaitu GIS dan memperkukuhkan kerjasama awam dan swasta. Langkah ini bukan sekadar penguatkuasaan tetapi satu usaha mencapai matlamat pembangunan mampan SDG 11 dan 15 bagi memastikan tanah kerajaan diurus secara sistematik dan berintegriti. Sebagai penutup, pengurusan tanah yang mampan adalah asas kepada kestabilan ekonomi dan sosial negara. Bahagian 3.0 iaitu kajian literatur yang telah dipilih daripada 2 artikel. Artikel yang pertama adalah pencerobohan tanah yang berlaku di Perak di mana semakin berluasa dari tahun ke tahun. Yang keduanya adalah menyebabkan kerugian besar kepada kerajaan negeri selain dari segi hasil pendapatan, cukai tanah dan peluang pembangunan. Walaupun langkah-langkah telah dijalankan, namun masalah masih lagi berterusan. Di dalam artikel ini juga ada menceritakan tentang implikasi pencerobohan iaitu dari segi ekonomi di mana kerajaan sangat kehilangan hasil cukai tanah yang menjejaskan usaha menarik pelabur asing. Dari segi pembangunan, ianya sangat mengganggu projek perumahan mampu milik dan pembangunan negeri. Dan yang ketiga adalah kos tambahan kerajaan di mana melibatkan pembersihan sisa buangan, penempatan semula setinggan dan juga pempasan. Dan yang keempat adalah alam sekitar dan sosial. Kerosakan hutan telah menyebabkan risiko banjir dan juga ancaman kepada komuniti setempat. Dan untuk artikel yang kedua pula adalah
lebih kepada cadangan penambahbaikan, iaitu seperti agensi persekutuan di daerah ataupun negeri perlu lebih proaktif bersama pentadbiran tanah negeri dan pihak berkuasa perancangan. Dan yang kedua adalah perkongsian data kelulusan pemajuan dengan agensi persekutuan di daerah ataupun negeri. Yang ketiganya adalah melonggarkan penempatan kategori guna tanah daripada spesifik kepada umum bagi kemudahan awam persekutuan. Yang keempat adalah tapak yang tidak dibangunkan boleh ditukar kategori untuk tujuan pembangunan lain. Dan yang kelima adalah rangka kerja penyampaian maklumat tanah serahan pemaju kepada agensi persekutuan termasuk kadar premium mengikut keputusan Majlis Tanah Negara ke-49. Hai, saya Ain. Saya akan meneruskan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian ini menggunakan 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah analisis dokumen rasmi seperti Kanun Tanah Negara dan Akta Perhutanan untuk memahami kerangka undang-undang serta dasar pengurusan tanah kerajaan. Yang kedua melalui pemerhatian lapangan di lokasi yang berisiko tinggi, pencerobohan seperti Gua Musang, Ulu Muda dan Kuala Langat Utara bagi melihat keadaan sebenar di lapangan. Yang ketiga adalah kajian kes yang kita dapat memberi fokus mendalam kepada kes pencerobohan yang berskala besar dan yang melibatkan konflik komuniti. Gabungan ketiga-tiga kaedah ini menjadikan dapatan kajian kita lebih sahih dan menyeluruh. Yang pertama, kita menggunakan analisis dokumen yang memberi asas undang-undang kepada kajian ini. Kanun Tanah Negara yang menetapkan peraturan pemilikan dan penguatkuasa tanah kerajaan. Akta Perhutanan pula kita boleh melihat dia melindungi hutan simpan kekal daripada penerokaan haram. Enactment Tanah Negeri melengkapkan undang-undang persekutuan dengan peraturan di peringkat negeri, dan garis panduan kerajaan negeri pula dia akan menunjukkan prosedur pentadbiran tanah. Selain itu, dokumen seperti laporan rasmi agensi kerajaan dan sistem GIS memberi data yang empirical serta gambaran spatial location pencerobohan. Dan kita juga menggunakan sumber akademi dan media untuk menambah perspektif teori dan realiti semasa. Kaedah yang seterusnya adalah pemerhatian lapangan yang dilakukan di lokasi berisiko tinggi pencerobohan. Contohnya Ulu Muda yang terdedah kepada pembalakan haram, Kuala Langat yang menghadapi ancaman penerokaan, dan Gua Musang pula sering berlaku penempatan yang tidak sah. Dari segi fizikal, dapat menilai keadaan tanah dan aktiviti pertanian haram dan kerosakan alam sekitar. Dari segi pengurusan, dapat melihat sama ada ia ada papan tanda larangan dan sepadan tanah yang jelas dan kehadiran penguatkuasaan. Dan instrumen yang digunakan termasuk senarai semak, nota lapangan dan gambar. Dan melalui pemerhatian, ini penting kerana ia dapat mengesahkan sama ada dapatan dokumen dengan situasi sebenar serta mengenal pasti isu yang tidak direkodkan secara rasmi. Kaedah yang terakhir adalah kajian kes. Dalam kajian ini, saya memilih 3 contoh utama dengan penerangan yang ringkas. Cameron Highland menunjukkan bagaimana faktor ekonomi mendorong pertanian haram berskala besar, dan di Gua Musang pula dia dapat menggambarkan kesukaran penguatkuasaan walaupun tindakan telah diambil berulang kali. Dan di Sabah dan Sarawak, pendapatan tidak sah menimbulkan konflik antara komuniti dan pihak berkuasa negeri. Dan melalui kajian kes ini, membolehkan kita menilai punca, kesan dan keberkesanan langkah penyelesaian secara mendalam dan pendekatan kualitatif. Dan kesimpulannya untuk ketiga-tiga kaedah ini, gabungan analisis dokumen rasmi, pemerhatian lapangan dan kajian kes dapat menjadikan kajian ini lebih menyeluruh, dan ia membolehkan kita menghubungkan teori, dasar dan realiti semasa dalam isu pencerobohan tanah kerajaan. Dengan pendekatan ini, kajian dapat menilai keberkesanan penguatkuasaan dan mengenal pasti kelemahan pelaksanaan serta dapat mencadangkan langkah penambahbaikan yang lebih berkesan. Hai, hari ini saya akan bentangkan tentang cabaran penceburahan tanah kerajaan. Okey, cabarannya ada 4 di sini, iaitu cabaran pertama adalah kelemahan penguasaan undang-undang di kawasan pedalaman, kekurangan sumber manusia dan kewangan untuk memantau kawasan yang sangat luas,
Dan sikap masyarakat yang ambil sambil lewa ataupun tidak apa-ke anda anggap tanah kerajaan bebas untuk diteroka. Dan seterusnya lah kelewatan proses pemilikan sah tanah. Yang ini mendorong kepada penerokaan tanpa izin. Dan seterusnya adalah penyelesaian. Pun di sini dibentangkan 4 penyelesaian. Penyelesaian pertama adalah pemantauan digital, iaitu GIS ataupun drone untuk mengesan pencerobohan awal. Yang kedua, pendidikan dan kempen kesedaran awam tentang kepentingan tanah kerajaan. Yang ketiga, kerjasama kerajaan dan komuniti dalam melapor mencegah penerokaan haram. Dan keempat adalah pemerksaan undang-undang tanah, yang di mana akan mengenakan penalti yang lebih tegas dan proses pemilikan lebih telus dan pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Farid. Hari ini saya akan membentangkan kesimpulan bagi topik pencerobohan tanah kerajaan di Malaysia. So, mengikut data terkini sejak 2015 hingga 2025, kita telah merekodkan 465 kes pencerobohan tanah kerajaan. Angka ini melibatkan ratusan ribu hektar tanah yang hilang begitu saja. So, ada beberapa contoh konkret yang di Pahang sebanyak 14,494.9 hektar tanah kerajaan telah diceroboh untuk perkebunan dan aktiviti komersial lain. Ini adalah luasan yang sangat besar setara dengan beberapa buah bandar. Di Perak, hutan simpan menghadapi ancaman serius dengan 538 kes pencerobohan antara 2014 hingga 2024. Pihak berkuasa terpaksa mengenakan denda berjumlah 6.4 juta ringgit, namun pencerobohan terus berlaku. Punca masalah mengapa ini berlaku, tekanan ekonomi. Ramai masyarakat yang terdesak mencari semua pendapatan, pertumbuhan penduduk, permintaan tanah semakin meningkat, penguasaan yang lemah, kekurangan sumber dan kurang koordinasi antara agensi, ketidakjelasan status hak milik. Ketidakpastian ini sering dimanfaatkan. Pencerobohan tanah bukan hanya melibatkan petani kecil. Data menunjukkan bahawa syarikat-syarikat besar juga terlibat dalam aktiviti ini mengaut keuntungan tanpa mematuhi undang-undang. Akibatnya, kerosakan ekosistem yang serius. Penambangan hutan, kehilangan habitat kehidupan liar, kehilangan hasil cukai tanah, kerajaan negeri kehilangan pendapatan yang penting untuk pembangunan, erosi tanah dan bencana alam, longsor, banjir dan menjadi lebih kerap. Penyalahgunaan sumber publik, aset negara hilang tanpa manfaat bagi rakyat. So, namun ada harapan kita perlu mengambil perangkap pendekatan bersepadu melibatkan 3 pihak utama. Teknologi digital, penggunaan GIS dan drone untuk pemetaan real time. Dengan teknologi ini, setiap pencerobohan dapat dikesan dengan lebih cepat dan tepat. Penguasaan yang lebih tegas. Undang-undang seperti Kanun Tanah Negara 1965 dan Akta Penghutanan Negara 1984 sudah ada. Kita perlu melaksanakannya dengan konsisten dan keras terhadap semua pihak tanpa pandang bulu. Program pendidikan awam, kesedaran masyarakat masih rendah tentang pentingnya tanah kerajaan. Kita perlu edukasi lebih baik melalui sekolah, media dan komuniti setempat. Kolaborasi multi agensi, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan masyarakat setempat perlu bekerjasama bersama dengan jelas dan terorganisasi. Dalam jangka masa panjang, tadbir urus tanah yang berintegriti dan kesedaran sivik yang tinggi akan menjadi teras kepada pengurusan sumber tanah yang adil dan lestari. Kita bukan sekadar melindungi tanah kerajaan, kita melindungi masa depan kanak-kanak kita, ekonomi negara dan warisan alam semula jadi untuk generasi mendatang. Sekian, terima kasih.